Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bertemu lagi dalam siaran TV PSS PK Channel, satu platform 1000 ilmu. Saya Irish Dan saya Nasuha, pengacara PK Channel pada hari ini. Kali ini, kami akan membawa anda menonton liputan kejohanan merantau desa peringkat sekolah kebangsaan Pangkal Kala. Acara ini berlangsung pada 4 Februari 2026. Kejohanan merentas desa ini disertai oleh murid-murid dari tahun 3 hingga tahun 6. seawal pagi lagi para peserta sudah mula berkumpul. Kita boleh lihat mereka membuat aktiviti memanaskan badan sebelum berlari. Wah, nampaknya semua peserta begitu bersemangat dan bersedia untuk memberikan saingan yang terbaik. Mari kita saksikan. Apakah perasaan anda kerana telah menamatkan larian? Saya sangat gembira kerana telah menamatkan larian ketas desa pada hari ini. Apakah perasaan anda apabila mendapat kejayaan dalam acara merentas desa? Saya Iris, saya mendapat kategori 11 tahun perempuan. Saya sangat bangga. Saya Hana. Saya mendapat tempat kedua dalam merentas desa kategori 11 tahun. Saya sangat gembira. Dengan ini, berakhirlah kejohanan merentas desa peringkat sekolah pada tahun ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada para murid kerana telah berjaya menamatkan larian anda pada kali ini. Menang atau kalah itu bukan perkara utama, tetapi yang penting adalah usaha dan tidak mudah putus asa. Akhir kata, kejohanan merentas desa bukan sahaja mengeratkan hubungan antara murid dan guru, malah memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah. Saya Irish Dan saya Nasuha, mengucapkan syabas kepada semua. Anda memang hebat. Teruskan bersukan. Salam dari kami, kru TV PSS, PK Channel SK Pangkal Kala, satu platform 1000 ilmu. Sekian, terima kasih.